Hai, so kita orang akan pergi museum mana mah? Museum Perang. Okey, jadi sabar, dia ada cek mak dia, Trek mak. Cek mak dia. Okey. 3, 4. Piu piu. Hai korang. So, bersama dengan Ana Malis di Day 2 in Ho Chi Minh, Vietnam. So, as korang tengok sekarang, kita orang bertemakan warna biru. So, apa yang kita orang buat hari ni? Kita akan ikuti and travel di Vietnam ke tempat-tempat yang menarik dekat Vietnam tu tau. So, dekat mana? So, korang kena check it out lepas ni. Okay guys, so sekarang kita dah nak mulakan perjalanan kita dengan Amin Travel Agency dengan Abang Hanaf ini. So, saya pun tak tahu kita nak pergi mana sangat hari ni. Jadi, jom ikut saya. Bang, saya nak tanya, semalam dia macam ada satu, tak tahulah perlawanan bola ke apa, tak tahu. Dia orang asyik bawa bendera apa? Ada bola. Oh. Nampak lah semalam, so macam ada apa ni kan? Hai, selamat pagi. On day 2, kita dekat Cu Chi Tunnel untuk discover peperangan between Vietnam and US. Let's go! Cu Chi Tunnel. Okay, so tunnel. Ni kawasan souvenir dia. Banyak barang-barang yang antik, banyak barang-barang yang kita boleh nampak sangat-sangatlah unik. Kita akan menyelusuri our first level. Saya nampak dekat sini saya ada brochure. Kita boleh nampak attraction yang ada dekat sini. Kita akan masuk first level. Okay, ni macam ada security check lah. So, tak tahu lah boleh record ke tak. Boleh je kot rasanya. Try dulu tengok. Saya pun macam tadi kita dah kena marah tadi sebab kita buka bendera. Rupanya dekat sini kita tak ada suka hati, ada lambang apa-apa rupanya. Nanti kita kena marah nanti. Ush, wow. Alright, okay. Kita masuk dulu Let's go. Aku tunggu emote dia je ni. Nanti tak boleh jalan seperti biasa ni. Dia kena jalan macam jalan estate atau jalan ayam. Lebih kurang dalam 3 meter. Tingkat yang kedua lebih kurang dalam 6 meter. Tingkat yang 3 sampai ada semua air tu. Air ni kan, ni adalah contoh sampai 12 meter. Jadi dulu dia orang gali bukan pakai yang benda-benda yang alat besar, pakai yang mesin tak. Lebih kurang dalam 5 tahun. Start daripada 1943 sampai 48, 5 tahun dia orang gali. 200 km persegi ya kan, tapi dia bagi kita melewati lebih kurang dalam 2 km je. Dia akan bagi orang juga. Jadinya orang-orang sini kalau bawah ni tak ada lampu. Sekarang kita baru nak masuk dalam Cu Chi Tunnel ni. So kita akan explore sebab tadi kita dah tengok dia punya map. I saya dah record dia punya map tadi. Jadi sekarang abang ni tak nak cerita dan tak nak jawab persoalan kita orang sebab dia cakap nanti bila kita orang tengok sini, kita orang experience semua tunnel ni, kita orang akan faham macam mana cara askar dulu survive dekat dalam lubang dalam ni. Okay sangat. Masa tu kan orang US adalah raja masa tu, masalah perang kan. Jadinya kita kena letak banyak perangkap. Inilah salah satu perangkap pintu, namanya perangkap pintu. Ni dulu buat dan ni bukan kawasan dia lah, ni bukan tempat asal dia perang. Dia musuh tu boleh. Ni adalah musuh kita perang. Jadinya sekarang ni kita akan melaut di sana. Cari lubang ori yang boleh kita masuk ke tanah. Mana? Kalau dalam ni ada pasar. Dia orang Vietnam. Sini kan dia. Jadi kantor lah. Dia kena pandai sikit. Sebab dia orang bukan tentara kan. Cara dia orang tu pun tak tahu. Kalau abang tu buat lain lah. Abang tu. Dia buat cepat je. Boleh tu lah angkat kan. Boleh. Nanti kawan-kawan nak. Saya tengok siapa kalau ni Adam try. Adam try terus. Okey. Demo. So, jadinya nampak Sampai bawah ni. Sampai dah. Abang nampak yang bawah pegang ni. Pegang yang bawah tu. Tangan tegakkan. Jangan turun dulu. Tangan tegak. Dadam. Jadinya Gelap tak? tapi dalam masa Oi cakap gelap tak? Lama sangat. Okey dah. Oi.
Xin chào, chào quý chào. Xin chào. Allah. Begini. Daun dulu, kumpul daun dulu. Kalau pura-pura buat dah betul. Mana? Bawah tu ada tempat pegang. Dah straight eh. Okay, Terus pakai lutut, daya pandang dia ke mata. Jadi. Oh. Okey, naik bang, naik. Come on. Wah. Ya, tak bisa. Oh, dia jadi Vietnam. Boleh lama. Ambil kau balik ke sini. Oh. Tak, bokep Vietnam tu dah habis. Tidur elok. Gelak je. Terus lagi. Kaki tak sampai. Ayuh, bagi aku tak support. Okey, kau tak perasan. Kan gelap kan? Kalau tak ada tolong tak ada. Kenapa tu? Tak happen. Ni betul-betul kuat. Ini tempat sembunyi daripada tembakan. Kelas 70 ya, kereta tanknya US punya kena bom. Ni tempat orang kena bom. Habis itu rusak tapi jalan ni. Satu, dua, tiga. Alright. Bila kalau kita lari masuk sini nanti kena terusuk daripada dua bahagian. Masuk ke sini itulah nanti tak boleh cabut ni. Kalau masuk nanti tak boleh cabut ni. Tapi semua ni dia menyamarkan daun-daun kering dengan kayu-kayu kering kat atas. Dia akan ternampak. Ada bawah tanah semua. Ini dalam bulatan. Untuk menyerang bahagian ni badan memang badan. Kalau kat sini telapak kaki. Bila dia akan buat macam ni kan, jadinya tinggi. Bila kalau kita bijak kan, nanti otomatik kaki itu jatuh ke bawah. Tapi masih sangkut lagi lah, dia tak boleh lepas. Bahagian sini adalah peha badan daripada bahagian pun pusat turun ke bawah. Kurang. Kat sini telapak kaki. Ini kalau sudah kena ni tak boleh lari. Buat lari kena bahagian. Tapi kalau kita perasan kan, kalau sini perangkap ni biasanya ada bahagian tempat tajam-tajam ni kan. Ada dia buat lebih sini ni. Pada besi ni kan. Sengaja dia buat besi ni. So bila kalau sudah tancap masuk kita beli daging, tak boleh cabut balik. Cabut balik nanti urat-urat keluar sekali lah. Begitu. Dia susah nak cabut, dia sengaja. Sini. Dulu tentera US tu disuka masuk rumah orang pada masa malam kan untuk mencari anak perempuan yang muda. Untuk buat kesenangan dia orang lah. Jadinya dulu kalau setiap rumah orang rakyat Vietnam ni kena ada benda ni dia bahagian sebalik pintu. Nanti kalau orang rumah dah balik nanti ada kode dia ketuk berapa kali ni orang rumah. Kalau yang tiba masuk tu adalah musuh. Ni cara dia adalah ini. Kamu tahan macam mana pun benda ni akan bergerak ke bawah ni. Nampak potongan bahagian bawah. Sengaja dia buat yang menyerang adalah bahagian bawah ni bukan yang bahagian atas. Bawah ni walaupun kita ambil pistol kita tahan kan. Contoh pintu ni kalau kita dia tali dia letak ke bahagian tempat pintu tu. Nanti kalau kita tolak pintu masuk nanti ada apa cop dia terlepas nanti benda ni dia macam depan lah. Ni tengok benda ni bila kalau dunia kita mungkin tahu kan letak bahagian hutan.
benda kalau kita tali kan, dia ada tali, lepas tu kita kalau jalankan satu dia punya tali kan, tali terputus, benda ni akan jatuh automatik. Pintu lebih kurang sama juga, buka pintu nanti tali dia terlepas benda tali yang datang dari berjauh tu. Ini adalah dia senjata yang ada di bawah. Lebih kurang macam ni lah, ni contoh orang kerja dulu. Ni contoh orang kerja dia lebih begini. Tengok nampak buatan bom kan. Nampak mana tentera Vietnam buat bom kat sini. So jelas ada simulasi dekat sini. Ni bom tangan. Kejut saya. Wajar. Aku dah bagi tahu dah. Ya bunda. RM100. RM1 untuk 10 peluru. Tembak 10 kali. RM1 mahal. Tengok buat apa? Ni kita orang tengah tengok macam mana cara buat rice paper. Cara pembuatan ni macam mana? Tengok. Saya gerakkan badan. Saya layan dia. Macam mana sih? Lah. Ya, main-main. Okay, betul. Saya cuba nak faham jap. Malas je. Dalam 5 tahun tu kan start daripada 1 kemudian yang ini adalah contohnya 3 meter ya dalam contoh dari lubang. Apa soalan dia? So maksudnya, adakah terowong ni dah siap, bawah tanah dia dah siap waktu US tu datang? So diorang datang Vietnam terus duduk dalam tu. Faham tak? Itu soalan saya. Kepala yang mana buntut slipper kan, atas slipper saya ni. Saya sengaja pakai slipper. Nanti kalau dia orang nak menyilapkan musuh untuk arah, masalah arah, dia pakai terbalik kan. Begini. Kita lari sana, tapi kepala slipper menunjuk ke sini. Kalau musuh nak cari kita, nampak slipper kan, oh dia orang lari sana, sebenarnya kita pergi sana. Ini adalah teknik cara perangnya dulu, pakai slipper. Abang susu ni. Oh, ini seronok. Ini sengaja tak apa. Dengan pun. Turun lagi ke? Ni, kita orang kat atas. Kat bawah. Slow, boss. Alah. Pendek macam saya best lah. Bunda saya tak hidup bang. Orang lain semua jalan itik, saya tunduk je. Syasha. How's that feeling? No, not a good feeling lah baby.
Dia makan lagi. Ya, kita nak masuk medical bunker. This is like a hospital. Kalau tentera-tentera tu kena peluru ke apa, and askar tu untuk dorang bawa pesakit-pesakit tu pergi sini, dorang akan serit by covering back dorang dengan baju dan serit dalam terowong. Wan! Mana? Gelap tu dalam ni. Dekat sana ada Asap keluar sini tak boleh nanti musuh nampak. Oh sini ada asap mesti ada orang. Jadinya bila kalau dia orang masak asap keluar tempat lain, nanti dia pergi situ nampak asap tak ada orang. Orang masak lain. Max, pas. pas. Semua dah cukup, semua dah dapat ya? Baguslah. Hi guys, so kita orang baru selesai makan ubi kayu, which is makanan yang orang Vietnam makan during peperangan dengan Amerika Syarikat. So korang, apa perasaan makan ubi kayu? Authentic tak? Very very flavor, very crispy, sweet and a bit of saltiness, macam sangat sedap ah. You come from where? You come from where? Speak English. California jelly. By the way, dia punya teh korang sumpah rasa caji without sugar. So, apa recommended? Sihat lah, sihat. Ada apa-apa lagi nak cakap? Tak ada apa. Oh, tak ada apa. Okay, sekian daripada kita orang. Wan, tutup kamera. Sedap tak harga lah. Habis dah, kita pergi makan pula.